Okay, Trisha medium logo bag ni memang sumpah cantik gila. Korang tengoklah design dia. Okay, Hakim memang suka gila bag ni. Sekejap Hakim keluarkan, kita review Okay, so bag ni memang sangat-sangat cantik. Korang boleh tengok dia punya design. Kalau Hakim gaya kan, nampak tak? Even Hakim yang abang-abang ni pun, kalau gayakan bag ni pun still nampak cantik. So kalau korang yang risau nak bagi suami korang pegang bag takut nampak hilang lebih maskulin, korang jangan risau, bag ni okey je kalau korang nak beli. Okay, yang ni yang best pasal bag ni, satu dia menggunakan material coated canvas. So macam kalau kena air ke dan sebagainya, dia bukan jenis yang senang meresap. Dan coated canvas ni senang sikit nak jaga. Kalau kotor ke apa, korang boleh just terus lap macam biasa je. Okay, dan yang bestnya dia ada 3 bahagian kompartmen dalam ni. Satu bahagian korang letak korang punya kertas-kertas ke apa-apa saja yang korang letak lah. Macam korang punya dokumen ke apa semua boleh letak dalam ni. Lepas tu kat tengah ni ada zipper kompartmen. Zipper kompartmen ni kalau korang letak benda-benda berharga lah, macam telefon ke dan sebagainya, Hakim rasa boleh letak dalam ni. And then yang ni korang letak korang punya makeup ke, kunci dan sebagainya. Kalau korang nak asingkan daripada telefon supaya tak salah, Hakim recommend korang gunakan kompartmen yang ni pula. Okay, so dalam dia memang quite spacious juga. And ada 3 kompartmen yang macam tu. So memang sangat-sangat bagus kalau korang yang jenis bawa barang banyak. Tapi satu je Hakim nak beritahu, bag macam ni, sebab dia punya kompartmen kan jenis yang nipis ni kan, Hakim tak recommend korang bawa yang tebal-tebal sangat. Okay, so just untuk jaga structure bag. Okay, and then dia datangkan dengan strap macam ni. Strap ni tak boleh tanggal, tapi dia boleh adjust. Macam Hakim pakai tadi, panjang jugalah. Okay, tapi kalau nak pendekkan, dia ada banyak dia punya lubang untuk korang kecilkan, pendekkan dia. Okay, so yang ni harga, detail semua kita akan letak kat description kat bawah. So kalau korang suka, korang boleh terus check out sekarang juga dekat shopping bag kita. Okay.